Kau bila nak kahwin? Tak nak jemput kita orang ke? Apa nak jemput? Kalau aku jemput pun korang bukan ikhlas nak datang kan? Eloklah dia tak jemput. Kalau dia jemput nanti kita datang tak ikhlas. Dosa, kan? Sayang dah ke? Mestilah dah. Dah. Tolong ya. Jap. Oh, kita apa? Biar angkat. Ya. Nanti kan rumah baru kita tu jauh ke daripada rumah ni? Sebab I bukan nak apa. Nanti kalau kawan-kawan I nak datang, kalau jauh kesian dia orang. Jauh mana pun dekat je. Nanti boleh datang bila-bila. Nanti balik. Ada buat. Dah. Alright. Okey. Sayang, tak ada apa, jom. Nanti. Kejap. Nak tanya. Cik Nazim betul ke nak kahwin dengan Lia? Kau dah kenapa tanya soalan macam tu? Yalah, aku nak tahu. Tanyalah. Wife tahu tak? Isteri saya? Tahu? Tapi kalau dia tak tahu pun, saya tetap akan kahwin dengan Atilia. Kenapa? Tak ada. Kalau tak ada apa, kita orang gerak dah. Masuk. Okey, jaga kaki. Tak ada, Bye. Kau jangan nak samakan kau dengan dia tahu. Dia tu dah sasalah perampas. Aku tak kira. Kau ni. Adam memang tak boleh kahwin dengan perempuan lain. Selain pada anak aku, Sierra tu je yang dia boleh kahwin. Apa yang mengarut ni? Okeylah tu kan? Abang Long, apa yang okey? Kalaulah perkara ni terjadi pada Abang Long dengan Kak Long, apa yang Kak Long dengan Abang Long rasa kan? Macam saya rasa tak sekarang ni? Tak baik tau buat anak orang perempuan macam tu. Kalaulah abang ada anak perempuan, abang tak suruh kejar suami orang kan? Abang Long! Janganlah nak mengata aku, jangan nak pilih-pilih aku macam tu, boleh tak? Aku tak kira. Adam memang tak boleh kahwin dengan perempuan lain selain pada anak aku, Sierra tu. Kau tahu tak? Aku dah buat persiapan. Kau tahu tak siapa dia datang nanti tau? Rancangan Nona Tinggi 3 datang covering tau majlis anak tu. Mana aku nak letak muka kalau majlis tu tak jadi? Elok juga tu. Ya Allah. Nah, tolong engkau panggil rancangan ni. Nona tu cover majlis Adam dengan Aisyah. Boleh tak tolong? Nona!